Tak banyak ke nak simpan 10% daripada gaji ke dalam bentuk simpanan? Yang mungkin ada persoalan yang sama, boleh save dulu video saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. Portion 10% daripada gaji untuk kita alihkan ke dalam simpanan sebenarnya tidak banyak sama sekali. Dan sebenarnya portion 10% ni adalah yang paling sederhana dan saya yakin kebanyakan daripada kita sebenarnya mampu untuk mengalihkan 10% daripada gaji kita ke dalam bentuk simpanan. Satu tips yang sangat berkesan untuk tuan-puan paksa buat simpanan adalah dengan cara buat auto debit. Salah satu benefit buat auto debit ni tuan-puan akan dapat peace of mind, jimat masa dan juga jimat tenaga. Dan yang paling seronok, siapa yang buat auto debit, dia sebenarnya telah kaya secara senyap. Tahu-tahu simpanan duit dalam akaun bertambah ataupun simpanan emas dalam akaun gap pun bertambah. Kata peribahasa Melayu, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan yang belum tahu lagi sebenarnya dekat Public Gold kita pun ada juga kempen auto debit. Terbaik untuk tuan-puan set auto debit dan mulakan simpanan adalah pada hari ini. Siapa yang nak ubah rutin dan baiki kewangan masing-masing, tuan-puan boleh mulakan tabungan emas hari ini ataupun terus buat auto debit dengan percuma sahaja. Yang belum lagi mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh sahaja komen nak di bawah untuk saya bantu tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.